Saya dibesarkan dalam family mak saya ni memang garang lah. Zaman-zaman dulu kan, zaman-zaman sekarang kita dah more to gentle parenting. So zaman-zaman saya dulu memang mak saya garang. So memang dari kecil memang kerja kita belajar je. So belajar rumah belajar. Belajar rumah. Belajar sekolah rumah sekolah. Macam itulah sampailah masuk sekolah menengah, habis SPM. So masa habis SPM, cita-cita dulu tak adalah nak jadi doktor gigi, tak nampak bayang pun. Tapi cita-cita doktor gigi ni adalah cita-cita mak. Cita-cita Mak Fi. Tapi nak jadi doktor gigi dulu kena belajar kat Malaysia. So my mum tak nak belajar kat Malaysia, dia nak belajar kat overseas. So dia Yang ni kena paksa apa Dr. Fi? Pada asalnya macam paksa rela. Paksa rela ya. Tapi bila kita fikir balik jadi doktor tu macam menarik juga kan. So kita dah, bila kita dapat orang bagi cita-cita ni. Bukan cita-cita dari kecil. Tapi Alhamdulillah lah, bila sampai dekat masa tu mak hantar ke Mesir. So sampai kat Mesir, kita mula-mula awal-awal tu rasa macam beratlah sikit nak jadi doktor gigi ni kan. Banyak nak belajar, dari kecil sampai ke besar belajar tak sudah-sudah. So bila duduk kat overseas ni rasa macam nak main lebih. Malas dalam belajar kan. Ni banyak main ni. So kiranya Dr. Fi gelarkan diri Dr. Fi sebagai seorang yang kuat bermain lah. Tak, sampai kat universiti tu dah jadi rebellious sikit. Oh, rebellious. So sebab parents is not around. Sebab Oh, okay. So tu journey dia. Journey perjalanan dia. But actually itulah Allah dah takdirkan Fi berada di Mesir untuk belajar, jadi kurang sikit hiburan kat Mesir ni. Jadi Alhamdulillah akhirnya jadilah doktor gigi. Alhamdulillah. Mungkin boleh cerita juga macam mana dia rebel ni. Betul. Bahaya cerita rebel ni. Okay, sebelum kita bercerita What lanjut happened berkenaan in dengan Mesir? rebel stage of seorang Dr. Fi ni, okay, saya dan Dr. Fi dulu used to be from the same university. Not only that, we were housemate before. Okay, housemate. so of course all the dirty secrets tu it's with me, but it's safe, don't worry. Patutlah baju sama Baju bersama Macam mana you boleh ceritakan sedikit lah untuk sebagai orang kata being a rebel but at the same time you still can maintain you punya life as a student and still be able to hold your degree, being a dentist. Macam mana perjalanan cerita tu supaya sedikit sebanyak memberi orang kata idea kepada orang di luar sana, walaupun you are not really like macam mematuhi syariah ataupun as a student kan, tapi still be able to jadi seorang dentist seperti Dr. Fi sekarang. Actually kan, my turning point masa dekat Mesir dulu untuk belajar dengan lebih rajin jadi doktor gigi ni, masa dekat-dekat nak final year tu, kita dah bertunang. Fi bertunang macam like a year before Fi grad. Okay, so masa 2 years before Fi grad. Sebab a year before I grad, I kahwin. So kat situ baru nampak turning point dia. Macam okay, kalau aku tak lulus ni, aku tak jadi doktor gigi ni, nanti tak boleh balik Malaysia lah kan. Sebab kita nak kahwin. Lepas tu kalau itulah tak habis, dia punya semangat jadi semangat dia tu. Tapi kan nak ceritakan masa kat Mesir dulu, kita banyak main kan. Tapi bila dah kahwin, walaupun kita tak work hard sangat, tak study hard sangat, tapi senang lulus. Tak tahulah. Rezeki I rasa lah. ceritanya Galak dia tu kahwin mana tahu sebab orang kata rezeki kahwin ni lain. Tapi memang masa Fi kahwin, I tak work hard sangat per final year tu. And then Nuban selalu datang visit I dekat Mesir. Tapi Alhamdulillah dia datang macam a week before exam. Exam final ni dia datang. Memanglah tak belajar Asyik baik lulus. Alhamdulillah. Itulah cakap rezeki berkahwin tu. Alhamdulillah lulus. And masa berkahwin tu lah yang lulus semua habis. Alhamdulillah. Okay, alright. So dikatakan ceritanya begini, kalau based on your story, macam Nuhan tu merupakan salah satu figura yang besar lah. Yang menjadi titik kepada turning point, kejayaan dan berjaya Dr. Fi sebagai seorang dentist sekarang. Nanti balik aku kena korotan ni. Kita cakap mak kan. Actually mak dengan Nuban banyaklah yang menjadi tulang belakang Fi untuk menjadi seorang doktor gigi. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana,
jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.